Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti biasa bila tiba hari Sabtu, sekarang adalah waktunya untuk kita membahas episod terbaru daripada siri Ultraman Omega. Yang mana pada hari Sabtu ini telah pun ditayangkan episod yang ke-25 sekaligus episod terakhir daripada siri Ultraman Omega ni. Dan pada Izzat, ia merupakan satu ending yang cukup memuaskan kalau nak dibandingkan dengan karya lain daripada Masayoshi Takesue. So, kalau korang nak tahu apa sahaja menarik, make sure korang stay tune dekat dalam channel Izzat kali ni, okey? Episod ke-25 siri Ultraman Omega dibukakan dengan pasukan KSCT yang tahu kalau Zomera tu telah pun menembakkan satu pancaran yang sama yang dimiliki oleh Gairyuga. Dan mereka juga tahu kalau Gairyuga telah pun dimakan oleh Zomera, yang mana kita sebagai penonton pun dah tahu pasal benda ni. Even Izzat sendiri pun pernah juga cakap kalau Zomera itu telah pun memakan Gairyuga secara off screen ya. Sebabnya ada satu bahagian dekat dada dia tu yang menyerupai perisai milik Gairyuga. Tak hanya itu saja, tapi mereka juga tahu kalau dia ni pun mempunyai organ yang sama yang menyimpan KN-102 dan mereka menyatakan kalau laser yang dibuat oleh Sayuki Uta tu mampu digunakan untuk menghancurkan organ tersebut lah. Dan waktu tu mereka berfikir sekiranya mereka dapat membaiki laser Vito tu dan tingkatkan kostil dia tu, mereka boleh tewaskan Zomera. Tapi bagaimanapun mereka perlu cepat sebab aktiviti raksasa semakin meningkat dan gelombang otak daripada Zomera pun semakin tinggi. Jadi mereka telah pun memulakan operasi. Dan untuk episod terakhir ni seperti biasa tiada opening sama sekali. Jadi kita ni terus diperlihatkan dengan tajuk yang mana tajuk untuk episod hari ni adalah Overlapping Future ataupun dalam bahasa Melayunya masa depan yang tertindih. Operasi waktu tu belum dimulakan lagi sebab mereka ni terpaksa cas dulu laser KN-102 tu. Dan selepas siap dicas, kita ini diperlihatkanlah sikit dengan drama di antara trio yang masih lagi ada ni lah. Iaitu Sayuki, Ayumu dan juga Kosei. Yang mana waktu ni disebabkan dia melihat kesungguhan daripada Ayumu tu, Sayuki ni telah pun menceritakan kenangan pertama kali mereka bertemu. Yang mana Ayumu ni merupakan seorang yang tak pernah berhenti berusaha sehingga kan waktu first time dia buat kuliah tu, Ayumu ni dah tanya dia banyak soalan secara bertubi-tubi ya. Dan Ayumu merasakan kalau dia ni telah pun membuatkan Sayuki tu rasa menyampah dengan dia lah. Sampaikan akhirnya Sayuki tu bagi nombor telefon. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sayuki waktu tu adalah sebab dia ni nak berkawan dengan Ayumu tu. Dan dalam masa yang sama Sayuki ni pun dia kata alasan dia mereka senjata tu sebab dia tak boleh biarkan benda tu berakhir dekat situ. Sebab dia percaya ada cara lain lagi yang dia orang ni boleh lakukan selain daripada bertarung. Tapi bagaimanapun mereka ni perlu juga tewaskan Zomera tu terlebih dahulu untuk mereka ni mendapatkan masa depan yang mereka inginkan. Operasi untuk menewaskan Zomera akhirnya pun dimulakan yang mana laser Vito telah pun datang ke lokasi tempat Zomera tu berada dan dia ni terus melepaskan tembakan untuk menghancurkan perisai dari dada Zomera. Tapi Zomera semestinya tidak akan menyerah kalah dan dia terus menyerang laser Vito. Tapi laser Vito berjaya mengelak serangan tersebut dan dia berjaya melepaskan satu lagi tembakan yang berjaya mengena pada organ simpanan KN-102 tu. Dan kalau nak diikutkan, pasukan Cat City waktu ni dah nak berjaya dah nak tewaskan Zomera tu. Tapi di saat akhir, Zomera ni telah mengeluarkan satu gelombang otak yang cukup kuat sehingga telah pun menyebabkan laser Vito tu akhirnya berhenti berfungsi dan dia berjaya menyerang laser Vito tu dan berjaya menggagalkan operasi waktu tu. Kazuyasu Taira telah pun mengarahkan semua orang untuk berpindah ke pos arahan yang kedua untuk mereka ni memulakan operasi balik. Dan dalam masa yang sama juga, Sorato berada dekat kawasan tu tapi dia tak buat apa-apa melainkan hanya memerhati sahaja. Jadi melihatkan keadaan yang panik tu, Kosei ni tahulah dia perlu melakukan sesuatu. Jadi bila Sayuki dan juga beberapa ahli KSCT yang lain telah pun meninggalkan kawasan tersebut, mereka ni cuba untuk mencari Kosei tapi mereka tak nampak kelibat Kosei ni langsung. Dan rupa-rupanya Kosei ni berada dekat tempat yang mana laser Vito tu telah pun terhempas. Dan dia menyatakan kalau dia akan menembak Zomera tu dengan menggunakan meriam tu. Pada mulanya Ayumu tu dia tak nak bagi. Tapi Sayuki mengatakan ada seseorang yang perlu melakukannya sebab Vito tu dah musnah. Dan dia telah meminta Sayuki ni untuk membantu dia tu untuk mengecas semula laser Vito yang ada pada ketika itu. Dan dekat sini kita pun diperlihatkanlah cara dia macam mana. Dan yang menariknya juga Izzat boleh katakan Kosei ni merupakan salah satu manusia yang cukup kuat lah dalam universe Ultraman Omega ni. Dan reason kenapa Izzat kata dia kuat tu sebabnya dia mampu untuk alihkan meriam yang jauh lebih besar daripada dia tu ke posisinya. Kalau nak diikutkan kita sebagai manusia biasanya, seorang tu tak mampu nak buat macam tu. Tapi Kosei berseorangan dia mampu untuk menjadi lebih kuat. Mungkin kerana dia punya adrenalin dia waktu tu jauh lebih kuat. Jadi seperti biasa kita telah pun memberikan tutorial kepada Kosei untuk dia mengecas Vito tu tadi. Kosei terus mengecas meriam laser tu sehinggalah ke kuasa penuh. Dan dalam masa yang sama juga dia tahu kalau Sorato tu sedang mematikan dia.
Dan dia sendiri tahu kalau Sorato memang berkeinginan untuk bercakap dengan manusia dan sebab itulah Sorato ni memilih untuk melindungi mereka dan mengabaikan tanggungjawab dia sebagai Space Gazer. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Sorato kerana dengan bertemu dengan Sorato lah dia jumpa laluan dia dan dia jumpa orang yang dia sangat ambil berat. Dan walau apa pun yang terjadi, dia akan sentiasa cuba untuk melindungi mereka dengan sebaik mungkin. Dan waktu ni, Sorato tu mula mengalami sakit kepala. Dan kalau nak diikutkan waktu tu, dia hampir balik ke diri dia yang asal. Tapi dia dihalang oleh Omega yang merupakan personaliti kedua daripada dia. Yang mana Omega menyatakan pada dia ni supaya dia ni tidak mempunyai pilih kasih terhadap mana-mana organisma hidup dan mereka ni perlu meneruskan misi mereka tu. Tapi dalam masa yang sama, Sorato menyatakan dan menegaskan juga kalau manusia sangat muda dah lemah dan kaiju mungkin boleh menghapuskan mereka. Tapi bagaimanapun, Sorato yang satu lagi menyatakan terus memerhatikan mereka tu untuk mencapai kestabilan dan juga keamanan yang mereka inginkan. Dan Sorato menyatakan ada sesetengah manusia yang percaya pada organisma yang berbeza. Contohnya macam dia sendiri lah. Dia kata mereka tahu kalau aku ni alien tapi mereka masih lagi menganggap aku sebagai kawan. Mungkin dengan mempelajari manusia, mereka tu boleh mencapai keamanan yang sama ini mereka inginkan. Sorato terus bergerak untuk menolong Kose dan waktu tu Omega yang kedua ni menyatakan kalau mereka ni patut meneruskan pemerhatian mereka dan mencari jawapan yang terbaik. Tapi Sorato menegaskan kalau mereka ni tak akan dapat jawapan yang mereka inginkan tu kalau mereka ni masih lagi berpegang pada cara yang sama. Mereka kena ubah cara mereka tu. Memerhati je tak cukup. Mereka kena bertindak juga. Dan waktu ni Omega ni masih lagi menegaskan kalau dia bukanlah Ultraman melainkan satu daripada sekalian pemerhatian ya. Dan dalam masa yang sama juga Sorato mengatakan kalau memang betul dia adalah Space Gazer. Tapi dia adalah Space Gazer yang akan menemukan jawapan yang sama ni dia cari. Dan dalam masa yang sama juga masa semakin suntuklah untuk Kose ni. Sebabnya Zomera dah semakin menghampiri dia. Tapi laser Vito tu masih lagi belum siap dicas sepenuhnya. Dan waktu tu barulah dia nampak Omega ataupun Sorato yang berdiri di hadapan dia. Dan waktu ni Omega ni barulah sedar kalau selama ni cara dia tu salah. Mereka tu tak akan jumpa jawapan selagi mereka ni tak ubah cara diorang tu. Sebabnya kalau mereka ni tak ubah cara diorang tu, mereka ni akan melakukan kesilapan yang sama dan penyudahnya mereka tak akan dapat cari jawapan yang sama ini mereka inginkan. Tapi sekiranya mereka berganding bahu dengan setiap kehidupan yang ada di bumi tu, mereka akan mampu untuk jumpa kepada jawapan yang sama ni mereka cari. Dan dia waktu ini telah pun menerima diri dia sebagai Ultraman dan bukannya sebagai Space Gazer sahaja. Dan waktu itulah Sorato akhirnya berubah menjadi Ultraman Omega dan apa yang berlaku tu didengar oleh Kose, Sayuki dan juga Ayumu. Dan bila dia dah berubah menjadi Omega tu, dia teruslah berhadapan dengan Zomera tu tadi ya. Dan pertarungan pun terjadi di antara Omega menentang Zomera. Omega terus berhadapan dengan Zomera dan berbeza dengan di episod ke-24 sebelum ni yang mana dia tu masih lagi bertarung untuk menguji kemampuan daripada Zomera kerana dia ni telah pun bertarung dengan sepenuh hati. Dan dengan bantuan Kose juga, dia tahu kalau dia ni perlu menggunakan reticulate beam dia tu untuk membuang perisai yang ada di bahagian dada Zomera tu. Jadi Ultraman Omega terus menggunakan dia punya reticulate beam dia tu dan terus menembak dada Zomera tu dengan menggunakan reticulate beam dia tu sehingga perisai di bahagian dada itu hancur. Dan bila Izzat tengok benda tu, Izzat teringat pula dengan apa yang terjadi di episod ke-21 siri Ultraman Decker. Yang mana sewaktu Decker dan juga Dyna tu bekerjasama menentang Spear Geomos tu, Decker tu melakukan serangan yang sama yang mana dia tu menembak sambil berlari ke arah bahagian dada Neo Geomos tu. Dan pada Izzat itu merupakan satu perkara yang cukup menarik lah. Dan bila dada di bahagian Zomera tu telah pemusnah, Kose ni cubalah untuk menyasarkan dan kebetulan pula waktu tu dia punya pengecasan pun dah siap. Dia cuba untuk melepaskan tembakan daripada meriam laser tu ke dada Zomera tu. Dan serangan tu berjaya mengena. Tapi malangnya waktu tu Zomera ni cuba pula untuk menembak dengan menggunakan laser milik Gairyuga tu. Dan waktu tu Omega ni terus terbang dan cuba untuk menghalang serangan tersebut daripada terkena Kose. Tapi dia tak mampu bertahan dan serangan itu berjaya memusnahkan Omega dan menyebabkan satu letupan besar yang telah pun menyebabkan Kose terkorban di tempat kejadian ya. Dan mereka dan Sayuki dan juga Ayumu tahulah apa yang telah pun terjadi setelah mereka melihat letupan yang cukup besar tu. Mereka tahu apa yang terjadi pada Kose dan juga Sorato. Sebab takkan ada orang yang mampu untuk selamat daripada letupan yang cukup besar macam tu. Setelah letupan yang cukup besar itu terjadi, akhirnya Kose telah pun tersedar dan dia berada di satu kawasan. Dan dia kenal kawasan itu kawasan apa?
Kawasan tu merupakan kawasan yang sama yang dia biasa pergi setiap kali dia ni berjogging, dan dia boleh nampak diri dia waktu tu sedang minum susu. Dan masa yang sama dia telah pun dihampiri oleh seorang tu, dan seorang tu ni memohon maaf kepada Kosi kerana dia gagal untuk melindungi Kosi. Dan di ketika inilah Kosi tu tahu kalau dia telah pun mati, ya. Dan dalam masa yang sama juga seorang tu ni mengiyakan apa yang telah pun terjadi, dan mereka ni terus pergi ke gudang Tayo, dan mereka ni mula mengenang semula kenangan yang telah pun mereka habiskan bersama sepanjang mereka berdua ni hidup, ya. Dan seorang tu pun kalau nak ikutkan dia telah pun matilah, sebabnya kita boleh nampak badan dia tu macam merekah sebelum letupan besar tu terjadi. Dan waktu ni seorang tu menyatakan hanya ada satu cara sahaja yang mereka boleh buat untuk memastikan apa yang mereka lakukan tu tak jadi sia-sia, iaitu mereka ni perlu menjadi Ultraman. Kita tak diperjelaskan secara detail lah, cumanya kita ni diperdengarkan dengan apa yang berlaku dan juga apa yang dikatakan oleh Cik Sayuki di episod yang ke-15 tu, yang mana dia memberikan nama Omega tu dengan nama Ultraman. Jadi kat situ kita dah tahulah apa yang akan jadi pada mereka berdua ni. Dan Kose ni dia bersetujulah memandangkan kalau itu sahaja cara yang ada untuk mereka ni melindungi manusia dan segala orang yang mereka sayang. Dan mereka berdua telah pun bergabung, dan Sorato ni telah memberikan dia punya meteor tu kepada Kose, dan mereka berdua ni telah pun melakukan henshin bersama dan melahirkan Omega yang baru, ya. Dan Omega yang baru telah pun muncul dan dia bersiap sedia untuk berhadapan dengan Zomera untuk pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua menentang Zomera pun akhirnya telah pun terjadi, ya. Dan dekat sini Omega ni jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan dia mampu untuk memberikan cabaran yang hebat juga kepada Zomera. Dengan kerjasama daripada mereka berdua juga, mereka berdua ni berjaya menghancurkan komponen milik Zovaras tu dan berjaya mengelakkan daripada kaiju ni terus bangkit lah pada ketika itu. Dan kemudiannya pula Omega ni terus mensummon 3 meteor kaiju dia tu, dan dia ni terus menggunakan ketiga-tiga armor yang dia ada tu dalam pertarungan. Yang pertama tu dia mulakan dengan Rekinas armor, yang mana dia menggunakan pedang daripada Rekinas Excalibur tu untuk menyerang Zomera, dan juga kuasa telekinetik daripada Rekinas Excalibur tu untuk menghentikan gerakan daripada Zomera. Dia bertukar pula guna Trigon armor untuk menyerang juga Zomera ni dan berjaya menyerang bahagian belakang Zomera tu. Sebelum dia akhirnya telah pun melompat ke udara, dan dia gunakan pula Vengeance Armor untuk melakukan serangan serta menepis serangan daripada Zomera. Sebelum akhir sekali dia telah pun kembali semula ke base form dia, dan dia telah pun menembakkan Reticulate Beam tu tepat ke arah organ simpanan milik Gairuga yang berada di dada Zomera tu. Dan setelah melakukan tembakan yang cukup lama, akhirnya Zomera telah pun berjaya ditewaskan dan Omega berjaya memenangkan pertarungan tersebut. Selepas pertarungan dan juga kalahnya Zomera, Kazuyasu Taira telah pun bertemu dengan Sayuki dan dia memaklumkan kalau aktiviti raksasa telah pun reda di serata tempat. Dan waktu ni kita boleh nampaklah riak di wajah Sayuki tu, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Ultraman kerana telah membantu mereka. Tapi riak dekat muka dia tu menunjukkan dia tu masih lagi sedih dengan apa yang telah pun terjadi kepada Kose. Sebabnya mereka ni menganggap kalau Kose ni telah pun mati. Begitu juga dengan Ayumu yang menitiskan air mata meratapi pemergian daripada Kose, dan dia telah pun ditenangkan oleh Sayuki. Sementara itu di satu kawasan, Kose telah pun kembali dan kita boleh nampak dia tu telah pun menjadi pemegang kepada meteor milik Omega. Dia cuba untuk mencari Sorato, tapi bila dia nampak meteor tu ada dekat dia punya leher tu, dia tahulah kalau dia dan Sorato telah pun bergabung menjadi satu entiti yang sama. Jadi maknanya Sorato tak akan wujud dalam bentuk human form dia lagi, melainkan akan kekal bersama dengan Kose dalam bentuk meteor. Dan dekat sini kita boleh nampak lagi kalau merupakan tempat yang sama yang mana Kose ni mengucapkan terima kasih di atas jasa yang telah pun Sorato berikan kepada dia di episod yang ke-24 sebelum ni. Satu hari selepas pertempuran itu, kita ni telah pun diperdengarkan dengan perbualan radio di antara Masa dan juga Remy, ya. Yang mana waktu ni Masa ni telah pun melaporkan kalau ada sebuah organisasi tindak balas kaiju antarabangsa telah pun bermula, ya. Dan organisasi ni berbeza dengan organisasi yang sebelumnya. Sebabkan macam organisasi yang sebelum ini mereka memilih untuk menghapuskan raksasa. Tetapi organisasi yang baru ni mereka telah pun mengubah mindset diorang tu daripada menghapuskan raksasa untuk mereka ni hidup bersama dengan raksasa. Dan mereka mengharapkan yang terbaik lah, sebabnya mereka merasakan kalau memang akan ada cara yang jauh lebih sesuai lah, yang mana manusia dan juga kaiju boleh hidup bersama tanpa perlu memusnahkan antara satu sama lain. Ada juga menyatakan kalau perkara tersebut mustahil, tapi kalau mereka ni boleh berbaik dengan Ultraman tu, why not berbaik dengan kaiju sekali, kan?
dan semestinya mereka mengharapkan yang terbaik. Dan dalam masa yang sama juga, Sayuki dan juga beberapa orang pengiring telah pun masuk ke dalam sebuah tempat ya, dan kita telah pun diperlihatkan dengan gudang tayo yang mana pada waktu itu ada seorang pekerja yang telah pun masuk ke kawasan tersebut, dan baju yang dipakai itu memang sama dengan baju yang pernah Kose pakai sebelum ni. Tapi orang tu bukan Kose, sebaliknya orang itu adalah orang lain ya. Sampailah kita ini diperlihatkan dengan satu lagi babak yang memperlihatkan Ayumu dan juga Kose, yang mana mereka berdua ini telah pun memakai pakaian formal. Jadi kat sini kita tahu kalau Ayumu dah tahu kalau Kose masih lagi hidup, dan Kose telah mempunyai pekerjaan yang lain dan bukannya lagi bekerja di gudang tayo. Sebaliknya, dia telah pun mengambil keputusan untuk bekerja dengan Ayumu, dan di sini dijelaskan kalau dia ini akan menjadi pembantu daripada Ayumu itu sendiri ya. Dan dalam masa yang sama juga, Ayumu menerangkan kalau pasukan KSSIT ini akan melakukan komunikasi dengan pemerhati angkasa ya. Dan Ayumu mengatakan itu adalah sifat daripada profesor dia, sentiasa mencuba tanpa mengenal erti penat lelah ya. Sewaktu mereka ni berjalan di pusat KSSIT tu, mereka ni telah pun melihat liputan berita yang mana mereka telah pun menemu ramah orang awam berkenaan dengan Ultraman. Dan ramai orang awam memberikan feedback yang cukup positif lah terhadap Ultraman. So, mereka kata melalui Ultraman lah mereka tahu kalau Kaiju bukanlah sahaja sekadar lawan yang perlu ditewaskan, tapi merupakan makhluk yang mampu untuk hidup bersama juga. Sebab kalau tak sebab Ultraman, mereka mungkin tak akan tahu tentang kewujudan Kaiju, dan mereka mungkin tak akan tahu ada Kaiju yang tak bermaksud untuk memberi ancaman. Dan dekat sini, Kose ni telah pun memilih untuk memanggil Ayumu tu dengan nama Ayumusan dan bukannya dengan nama Ayune lagi. Sebabnya dekat sini dia akan menjadi pembantu kepada Ayumu. Dan waktu tu Ayumu ni masih lagi tertanya-tanya kenapa Soratu tidak berjumpa dengan mereka. Dan Kose ni menyembunyikanlah dengan menyatakan kalau Soratu tu pemerhati angkasa. Jadi dia memang akan memerhatikan mereka tu daripada jauh sahaja. Jadi Ayumu ni terus pergi meninggalkan kawasan tersebut sebelum Kose ni mengeluarkan Omega Meteor tu, dan dia telah pun berjumpa sekali lagi dengan Soratu ya. Dan dia memberitahu kalau pemerhati angkasa telah pun berdiam diri semenjak kejadian itu. Jadi maknanya personaliti Soratu sebagai pemerhati angkasa tu telah pun hilang sama sekali ya. Yang mana yang ada dekat bersama dengan Kose sekarang ni adalah Soratu yang asal yang kita kenal daripada awal siri ni lah. Dan waktu tu dia menyatakan mungkin Space Gazer ni sedang melakukan pemerhatian lah. Sebenarnya ada satu perkara yang tak pernah pun berlaku, yang mana salah satu daripada Space Gazer telah pun bersatu dengan manusia sebagai merupakan satu langkah yang bukannya yang biasa lah. Itu merupakan langkah yang luar biasa. Dan sekarang ni Kose dan juga Soratu ni akan menunjukkan kepada Space Gazer yang lain kalau manusia, alien dan juga Kaiju mampu untuk membina dunia baru dengan keamanan yang sama ini mereka cari. Dan mereka berdua telah pun melangkah ke masa hadapan yang cerah yang mereka impikan selama ini. Dan Ultraman Omega akhirnya selesai. Jadi itulah dia sikit sebanyak berkenaan dengan episod ke-25 daripada siri Ultraman Omega ni. Pada pendapat Izzat, ini merupakan satu episod yang cukup memuaskan, terutama sekali daripada segi drama dia. Dan ada juga beberapa teori yang disahkan menjadi betul ya. Yang pertama tu of course lah, yang mana Kose tu menjadi human host kepada Omega. Ternyata mereka memang pandai betul menyembunyikan segala kejutannya. Bukan setakat tu saja, even dekat dalam stesen sebelum ni pun yang menampilkan Gamedan Armor tu pun sebenarnya dah ada sedikit spoiler. Cumanya kita macam otak kita macam waktu tu tak confirm lagi. Yalah, tak mungkin lah Kose tu berubah jadi Omega kan. Tapi dekat episod kali ni telah membuktikan kalau Kose telah pun menjadi human host kepada Ultraman Omega. Daripada segi pacing, Izzat akui memang baik. Kalau nak comparekan dengan arahan Masayoshi Takeshita semua ni di episod ke-25 siri Ultraman Deca tu, dia punya pacing tu agak berantakan sikit. Daripada segi fight merupakan satu kekurangan jugalah. Sebab fight dekat dalam episod ni bagi Z terkesan biasa, tapi dia berjaya buat apa yang Deca tak berjaya buat. Yang mana Deca ni memilih untuk melupakan setiap form yang dia ada tu dan hanya ingat pada form dynamic dia saja. Tapi dekat sini, semua armor yang pakai oleh Omega telah pun digunakan semula. Bermula daripada Rekiness Armor, Trigeron Armor dan akhir sekali Virginus. Dan itu merupakan perkara yang Zat suka jugalah. Dan kalau macam Kombasan, episod kali ini tidak menampilkan apa-apa lagu sama sekali ya. Tak ada lagu opening tu merupakan perkara yang biasa. Tapi tak ada lagu ending tu merupakan satu perkara yang pada Zat cukup pelik jugalah. Okey, berkenaan dengan Soratu dan juga Kose yang telah pun bergabung untuk menjadi Omega tu, pada Izzat mungkin ramai orang merasakan itu adalah perkara yang aneh ya. Tapi pada Izzat ini bukanlah perkara yang pelik. Sebaliknya perkara ini telah pun dilakukan terlebih dahulu di siri Ultraman Z.
Sebabnya Ultraman Z tu merupakan dua entiti yang berbeza. Ultraman Z merupakan Ultraman dan Haruki pula merupakan manusia bumi. Dan kalau kita nak perhatikan, mereka berdua ni ada satu persamaan. Yang mana Ultraman tu mempunyai personality yang tersendiri, begitu jugalah dengan manusia. Tapi mereka ni mampu untuk bekerjasama dengan baik lah. Dan pada Izzat itu merupakan satu perkara yang menarik juga dekat episod ni. Dan ini bukanlah kali pertama ya bila kita nampak ada dua orang yang menjadi Ultraman sekaligus. Even dekat serial Ultraman X pun ada juga, yang mana kita boleh nampak pada karakter Hokuto dan juga Minami. Serta kita pun nampak juga di siri tokusatsu lainnya, iaitu Kamen Rider Double, yang mana Shotaro dan juga Philip tu bergabung untuk menjadi satu Kamen Rider yang merupakan satu entiti juga. Jadi dia punya konsep mirip-mirip dengan apa yang Izzat katakan tadi lah. Dan itu merupakan satu perkara yang menarik jugalah pada Izzat. Dari sudut kekurangan, seperti biasanya Izzat katakan, kekurangan di episod ni adalah daripada segi fight dia. Fight dia memang tak cukup gempak kalau nak dibandingkan dengan beberapa episod yang pernah Masayoshi Takeuchi arahkan sebelum ni. Yang mana fighting dekat dalam episod yang diarahkan tu jauh lebih baik lah. Tapi pada Izzat ini merupakan fight yang pada Izzat cukup okey lah. Dan berbeza dengan, dan dia menggunakan teknik yang sama dengan Ultraman Arc. Yang mana Ultraman Arc tak memainkan apa-apa lagu pun sepanjang pertarungan itu berlaku. Sebaliknya dia memainkan dia punya soundtrack dia sahajalah. Dan sepanjang pertarungan itu kita akan diperdengarkan dengan soundtrack. Dan soundtrack dia tu pada Izzat agak hit dan juga miss jugalah. Ada soundtrack yang Izzat rasa macam okey, ada juga soundtrack yang Izzat rasa macam kurang kena. Dan pada Izzat yang menariknya tu bila dia melakukan remix daripada 3 tim yang dimiliki oleh setiap armor daripada Omega itu sendiri ya. Dia Izzat suka sebab dia tidak melupakan Trigeron, Rekiness dan juga Vaginus ya. Itu merupakan satu perkara yang Izzat suka jugalah dekat dalam episod kali ini. Jadi itulah dia episod ke-25 daripada serial Ultraman Omega. Penonton pada Izzat cukup memuaskan, tapi masih lagi ada kekurangan. Sebabnya tak semua cerita tu ada ending yang sempurna. Tapi pada Izzat kalau nak dibandingkan dengan karya Masayoshi Takeuchi sebelum ni, Izzat boleh katakan kalau ini merupakan salah satu ending yang cukup memuaskan pada Izzat sendiri. Dia punya pacing okey, dia punya drama pun okey. Dan daripada secara keseluruhan memang kekuatan Omega adalah daripada segi drama dan juga cerita ya, bukannya daripada segi action. So kalau korang dah tengok episod ke-25 Ultraman Omega ni, apa pendapat korang tentang episod terakhir ni? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan Ultraman yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.